Satu kisah lama. Seorang pahlawan Sabah memimpin pemberontakan besar menentang British. Pada awal abad ke-20, British melalui syarikat Borneo Utara mula menguasai Sabah. Pentadbiran ini membawa pelbagai tekanan kepada penduduk tempatan, termasuk cukai dan buruh paksa. Di kawasan pedalaman, seorang pemimpin kaum Murut mula bangkit. Namanya Antanom, seorang pemimpin yang dihormati oleh masyarakatnya. Beliau menentang pentadbiran British yang dianggap menindas rakyat tempatan. Pada tahun 1915, berlaku pemberontakan besar yang dikenali sebagai pemberontakan rundum. Antanom dan pengikutnya menyerang kubu British sebagai tanda penentangan. Namun, pemberontakan ini akhirnya berjaya dipatahkan dan Antanom terkorban dalam pertempuran. Walaupun tewas, perjuangannya kekal sebagai simbol keberanian rakyat Sabah menentang penjajah. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.